malapetaka dan huru-hara. Ini kenyataan Tun Mahathir 3 hari sebelum pilihan raya 2022. Kita menghadapi satu kemungkinan yang dahsyat, iaitu jika kita tidak berhati-hati, habis saja pilihan raya yang ke-15 ini, kerajaan yang kita akan dapati adalah kerajaan yang akan membawa malapetaka, huru-hara ke dalam negara kita. Inilah satu kemungkinan yang tidak boleh perkecil-perkecilkan. Guys, kita boleh tengok 3 tahun ini satu persatu malapetaka yang berlaku akibat kepimpinan seorang banduan. Dan sekarang ini kita akan masuk kepada fasa huru-hara. Kenapa? Kerana inilah yang mereka sedang gerakkan, inilah yang mereka sedang rancang. Cuma rancangan mereka selama ini gagal. Digagalkan oleh kita rakyat Melayu, Cina, India, termasuklah Sabah dan Sarawak. Jadi saya harap seminggu 2 ini dalam suasana yang panas, cuaca yang panas, yang tegang ini, begitulah juga kita kena bertenang, jangan masuk dalam perangkap ini. Guys, mereka tak peduli pun tentang kita semua ni. Apa yang mereka nak adalah untuk kekal berkuasa. Dan saya yakin korang dah tengok dah 3 tahun ni, satu persatu ni, mereka tak peduli pun pasal rakyat, mereka tak kisah pun. Apa yang mereka nak adalah untuk kekal berkuasa. Jadi pada semua rakyat Malaysia, kekal tenang, sabar dan bijaksana. Kita tengoklah apa yang mereka nak buat, yang mereka rancang ini, kerana yakinlah. Kerana apa? Allah larang buat huru-hara, Allah larang buat kerosakan. Tapi kalau mereka berdegil juga, mereka nak buat juga kerosakan dan huru-hara, biarkan mereka buat, kerana mereka yang akan mendapat balasan yang setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita maintain kekal tenang. Apa pun guys, join Telegram Timbalan Bot. Ada masa kita visi, kita kongsikan. By the way, kapal Sumut Flotilla dah nak sampai ke Gaza. Tapi jangan kita lupa, di sana event, di sini pun ada event. Because why? Because of diversion. Di sana berlaku, di sini pun akan berlaku. Kan ingat, mereka mahukan tanah Melayu. Fikir-fikirkan. Assalamualaikum.